Hai semua, I nak share resepi sotong sumbat masak lemak cili api. Jom follow resepi ni. Siapa yang nak resepi ni, korang kena sediakan pen dan kertas, tulis siap-siap, okey? Pertama kita kena ada sotong fresh, telur masin kuning, santan, penyocok lidi dan juga bahan kisar seperti bawang merah, cili api, serai yang diketuk, lepas tu daun kunyit, asam keping. Telur masin kuning ada yang dah jual bentuk macam ni tanpa perlu asingkan telur putih. Dalam satu pack tu kuantiti lebih kurang dalam 20 biji you akan dapat. Nanti I letak link sekali, okey? Mula-mula cuci bersih-bersih sotong, pastikan buang tulang dekat dalam tu dan barulah korang masukkan telur masin kuning. Untuk sotong yang saiz besar macam ni, boleh masukkan 2 biji telur kuning. Pas dah siap sumbat, baru cocok dengan lidi supaya telur kuning tu tak keluar nanti masa masak. Untuk resepi ni saya menggunakan 8 ekor sotong dan juga 20 biji telur kuning. Inilah hasil sotong lepas kita dah sumbat dengan telur masin. Jadi kalau korang masak lama-lama pun dia tak akan kecut. Mula-mula masukkan bahan kisar seperti cili api dan juga bawang. Tapi kalau you all tak nak pakai bawang pun tak apa, boleh guna kunyit hidup lagi fresh and lagi pure. Dan masukkan sedikit air. Lepas dah masukkan air, biarkan mendidih dan masukkan 2 batang serai ketuk dan masukkan serbuk kunyit. Kalau korang guna kunyit hidup, tak payahlah guna serbuk kunyit. Warna kena cantik, nice macam ni kan. Barulah you all masukkan santan. Santan saya memang masuk awal sebab kita nak bagi santan tu masak. Dan sotong kalau masak pun dia sekejap je kan. Jadi korang masukkan santan dulu dalam 2 kotak. Lepas tu kacau rata-rata. Pastikan masa kacau tu jangan tinggal. Kalau korang tak rajin kacau, kita takut santan tu akan berketul. So tak cantik nanti korang punya masak lemak. Kacau-kacau-kacau macam ni. Selesai kacau, masukkan perasa seperti garam, ajinomoto dan sebagainya. Korang kalau tak garam tu korang rasa-rasa sikit, jangan pakai banyak. Letak takut termasin nanti korang nak tambah santan lagi jadi dah muak dah. Terpulang juga pada orang lain yang tak nak masukkan MSG, tak apa. Macam kita mesti kena letak MSG supaya rasa tu lebih umami. Okey, lepas santan tu dah mendidih, barulah you all masukkan sotong. Masukkan semua sikit sotong yang ada. Kalau anda kata ada lebih telur masin, yang telur masin kuning tu ada lebih, korang masukkan je sekali dekat dalam kuah masak lemak. Rasa memang sedap. I tak tahu lah resepi ni I dapat kat mana, I lupa. Tapi resepi ni memang simple. And yang paling penting sekali, sangat-sangat-sangat sedap. Resepi asalnya sepatutnya guna kunyit hidup baru jadi. Tapi saya tak ada kunyit hidup awak. Jadi kita ganti dengan bawang merah. Lepas dah masukkan semua bahan-bahan yang I tunjuk tadi, barulah masukkan asam keping. Kacau rata-rata. Lepas tu rasa, kalau tawar tambah lagi garam, kalau kurang rasa tambah ajinomoto. Itu je. Agak-agak sotong dah sedikit kecut, itu tanda-tandanya dah masak. Sebenarnya kuah masak lemak ni korang boleh kurangkan lagi sebenarnya. Kurangkan sebanyak mana yang mungkin sebab air sotong ni rupanya banyak keluar. Jadi korang boleh kurangkan sukatan tadi kepada 2 cawan air ke kan. Lepas tu masukkan santan. Sebab air sotong ni kalau dia dah kecut dia akan keluar banyak. Yang terakhir, lepas rasa semua dah perfect, barulah masukkan daun kunyit. Ada orang daun kunyit dia tak suka racik macam ni. Ikat simpul dah campakkan pun boleh je, tak ada masalah. Tapi disebabkan saya suka sebenarnya makan daun kunyit dalam masakan, jadi saya racik kecil-kecil, halus-halus, barulah saya masukkan. Okey, sebab saya memang nak makan sekali dengan nasi. Tapi kalau korang tak suka rasa daun kunyit tu, korang boleh ikat simpul, campakkan. Dah siap masak, barulah you all keluarkan daun kunyit supaya tak tercampur dalam lauk. Itu terpulanglah pada masing-masing. Setiap orang resepikan lain-lain, betul tak? Kalau suka video ni, boleh share, like and comment. Bye! Jangan lupa follow-follow kita juga ya, sebab kita ada macam-macam resepi yang kita nak share akan datang nanti.